Iblis sebelum kena usir, dia kata, "Ya Allah, ada dua permintaan. Yang pertama, bagi panjang umur aku sampai tiup sangkakala." Allah Ta'ala kata, "Aku makbul permintaan kamu." Sebab tu sampai pagi ni Iblis belum pernah mati. Iblis minta Allah makbul. Subhanallah. Umur dia berapa puluh ribu tahun, wallahualam. Permintaan kedua, dia kata, "Ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam. Majoriti tak semayang, ramai minum arak, ramai terlibat dengan riba, ramai terlibat dengan zina, ramai. Kecuali yang ikhlas, yang apabila dia makan kerana Allah, apabila dia masak dalam rumah dia kerana Allah, bila dia keluar bekerja kerana Allah, tidak akan dapat dihampiri oleh iblis dan syaitan kesemuanya." Tak boleh. Iblis kata, "Aku tak boleh hampir kepada orang yang ikhlas. Zikirnya kerana Allah, tidurnya kerana Allah, makannya kerana Allah, berjalan dia kerana Allah, solat dia kerana Allah." Iblis kata, "Aku tak boleh rapat. Yang lain semua aku akan rosakkan."